Abang ni datang kedai saya dah banyak kali kan bang? Berapa kali dah? Dah 10 kali dah. Dah 10 kali. Memang setiap kali datang favourite abang king crab Saya. Okey bang, macam mana? Boleh cerita tak isi lemaknya king crab ni macam mana bang? Isi dia fresh. Rasa masin-masin sikit. Yep. Tapi tender lah, kira tender. Dia lah. juicy, lembut. Ya. Okey bang, nasi lemak saya macam mana bang? Nasi lemak memang power lah. Memang Sambal power, dia pun sedap. Okey bang, saya lupa nak tanya, abang dari mana? Nama siapa? Nama saya Faizal, saya daripada Singapura. Daripada Singapura. Baik bang, terima kasih Sama-sama. Kak, terima kasih banyak juga kak Sama. Datang dah lebih 10 kali daripada Singapura nak makan king crab. Kita boleh tengok akak ni makan king crab juga. Okey bang, apa khabar bang? Alhamdulillah, khabar baik. Dah makan king crab saya? Belum lagi, baru makan Baru makan lobster. Baru makan lobster. Lambat sampai bang. Lobster makan, king crab makan. Betul. Okey, nama siapa dari mana? Faisal daripada Senai. Pada Senai. Okey, macam ya. mana saya punya nasi lemak bang? Nasi lemak rasa lemak ah. Rasa nasi lemak memang sedap ah. Okey, baik. So lobster dia okey bang semua. Lobster kuah paling mantap abang. Masya-Allah. Terima kasih banyak. Insya-Allah. Okey. So guys, boleh tengok banyak betul makan king crab. Yang mana nak makan king crab harganya 498. Kita tengok abang ni potong king crab. Boleh bang? Assalamualaikum bang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Abang adik kepada Mahdi bukan? Muklis tu? Bukan Anak dia bukan? Oh bukan. Saya akan kira tadi. Ya. Okey bang. Saya nak tengok abang potong king crab boleh yang tu? Yang mana? Yang besar ni. Yang ni. Yang ni. Oh, yang tu kita tengok abang ni potong king crab mari. Dah rasa bang? Ya. Dah rasa tadi? Dah rasa tadi. Baik-baik jari bang Alamak, abang ni excited nak potong. Dari mana tadi bang? Anak saya ni keluarga dari Aceh. Daripada Aceh. Ini semua kalau- daripada Aceh semua. Kalau saya kerja kat sini. Oh, okey baik. Tapi ini semua daripada Aceh lah. Ya, baik. daripada Aceh. Kita ada orang Aceh ni hari datang Ya. Orang Aceh nampak tak video saya ramai kat sini? Nampak. Ramai Okey. Saya dah berapa kali kat sini saja. Okey bang, kasih ambil bang. Kita tengok abang makan Lembut bang Memang terbaik. Terbaik ya. Macam mana lembut dia bang? Baik bang Terbaik. Baik. Awak Aceh mana jak kena rasa. Beres tak memang. Baik ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. So kita ada pengunjung daripada Aceh makan 2 Alaska king crab. Terima kasih Okey, restoran saya ni sebenarnya dia punya viral bukan dekat Malaysia je. Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Filipina, Thailand, Nusantara. Dahsyat. Okey, jangan lupa dapatkan juga saya punya kuih-kuih raya dekat sini. Pembayaran dekat sini boleh guna Visa dan Master. Selain tu, kita ada orang-orang kempas. Mari. Bang, apa khabar bang? Apa khabar? Kasih lambai sikit. Kita ada orang-orang kempas. Sotong padu bang Semua dah dapat bang? Baru order. Baik. Terima kasih banyak Baik bang. Abang daripada Kempas, satu kampung datang Terima kasih. Okey guys, jangan lupa dekat sini pembayaran boleh guna Visa Master. Boleh guna Visa Master. Kalau nak datang korang boleh waste saja nasi lemak Lobster JB. Setiap hari buka, tak ada tutup. Nasi lemak ayam, nasi lemak kambing, Alaska king crab pun ada. Alaska king crab harga 498. Okey guys, tolong check dah follow ke belum. Kalau belum follow, tolong follow saya. Dan last sekali saya nak tanya, salah ataupun tidak seumur hidup sekali makan Alaska king crab? Cuba komen. Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah. Jumpa lagi abang Lobster.